Hello, hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Aisyah Hassan. Hari ni aku nak cerita satu lagi cerita seram yang aku alami masa dekat universiti dulu. Jangan lupa untuk subscribe this channel dan tonton video ni sampai habis. Lah tahu orang pun pernah kena, kan? Masa aku study dulu, aku dapat tawaran duduk dekat sebuah kolej kediaman ni. Dalam banyak-banyak blok, ada satu blok ni, nama dia Blok Kirana Merpati. Aku duduk situ setahun je sebelum pindah ke kolej yang lain. Kolej ni sebenarnya besar, tapi blok Kirana Merpati ni pelik sikit. Blok lain semua tu bilik 2 orang, tapi blok ni dia special. Satu bilik khusus untuk 1 orang pelajar sahaja. Asalnya pihak pengurusan nak khaskan blok ni untuk student master dan PhD, tapi sebab tak ramai, dorang sumbat sekali student degree baru macam aku. Bagi aku, duduk situ memang syurga. Selesa, tak ada senior degree. Dan yang paling penting, tak ramai orang. Tak sampai 30 orang pun satu blok. Ke aras bilik aku pula, yang satu lane aku tu, cuma ada 4 orang je. Masuk ada 2 orang pelajar master. Jadi korang boleh bayangkan tak betapa sunyinya blok tu. Setiap kali malam je dah lah sunyi. Kedudukan blok tu terpinggir dari blok-blok yang lain. Ada satu malam tu aku baru balik dari Dewan Peperiksaan. Selalunya aku ni naik bas, tapi malam tu aku rasa nak jalan kaki. Tong ikut padang. Jam dah dekat pukul 11 malam bila aku sampai bilik. Perut pula rasa lapar. Aku capai Maggi goreng, pergi ambil air panas dekat pantry dan rendam. Sementara tunggu mi tu kembang, aku bentang sejadah untuk solat isyak. Selesai solat, tiba masa untuk aku buang air rendaman Maggi tu. Memandangkan bilik aku ni, dia menghadap padang dan sebelah dia banyak pokok-pokok yang besar yang terlindung, dan aku pun malas nak patah balik ke pantry untuk buang air tu. Aku pun bukalah tingkap. Okay, untuk pengetahuan korang, bilik aku ni, dia punya tingkap tu, di sebelah tingkap tu ada macam beranda kecil. Kita panggil balcony keselamatan. Kalau barang jatuh, dia takkan terus jatuh ke tanah, dia akan tersangkut lah dekat balcony tu. Masa aku nak tuang air tu, dengan mi tu sekali jatuh berterabur dekat atas beranda tu. Ya Allah, masa tu Tuhan je yang tahu betapa stresnya aku. Dah lah lapar, Maggi pula melayang. Disebabkan terlampau geram dan mengantuk, aku terus tutup tingkap, kunci dan terus tidur dengan perut yang kosong. Esoknya rutin macam biasa. Sebelum bersiap pergi kelas, aku akan buka tingkap luas-luas bagi angin masuk. Sambil-sambil tu mata aku ni nak jenguk lah, sebab aku dah tumpahkan Maggi tu semalam. So pagi tu aku nak tengok apa yang terjadi dekat Maggi tu. Tapi bila aku pandang bawah, kosong. Maggi goreng yang bertabur semalam lenyap terus. Langsung tak ada kesan. Sebutir mi pun tak tinggal kitchen. Aku tergaru-garu kepala. Aku mimpi ke semalam? Tapi takkanlah. Mungkin makcik cleaner yang bersihkan kot. Aku apa lagi, teruslah bersiap. Aku malas nak fikir panjang dan aku fikir positif je. Aku terus pergi ke kelas. Waktu tengah hari, masa rehat lah, macam masa break, aku lepatlah dengan member aku untuk makan tengah hari. So dia ni satu blok dengan aku. Dia satu blok, tak blok dan satu aras. Cuma dia lane yang lagi satu. Aku lane sebelah sini, dia lane sebelah sana. Sambil makan, aku pun ceritalah pasal Maggi aku yang hilang tu. Lepas tu member aku ni tiba-tiba dia berhenti mengunyah dan dia pandang muka aku lama. Pandangan dia semacam, kau biar betul, mana ada cleaner datang bersihkan blok belum pukul 8 pagi. Lagipun cleaner mana yang rajin nak panjat koridor atau bersihkan beranda luar tingkap bilik kita.
Dorang akan sapu koridor kita tu je. Kata member aku ni serius. Member aku kata dia ni dah banyak kali terjatuhkan barang dengan makan kat beranda tingkap luar bilik dia. Satu pun tak pernah hilang. Semuanya merepuk kat situ. Habis je kelas, aku follow lah member aku ni sebab nak tengok betul ke tidak. Dan memang betul. Bila aku tengok luar bilik dia, segala sisa makan plastik sampah, plastik jajan yang pernah jatuh, semua ada lagi kat situ. Berhabuk dan kering. Aku cepat-cepat balik bilik aku, tutup pintu rapat-rapat dan kunci. Perlahan-lahan aku tengok tingkap semalam. Jantung aku berdegup kencang. Aku tunduk dan nak tengok balik Maggi yang jatuh tu. Memang bersih, licin, seolah-olah tilap. Tapi kali ni mata aku ternampak sesuatu yang aku terlepas pandang pagi tadi. Di atas permukaan debu nipis beranda yang bersih tu ada satu kesan. Bukan kesan sapuan kain dan bukan kesan ulet. Jantung aku dah mula rasa semacam kalau bilik member aku ada siapa yang bersihkan. Siapa atau apa yang bersihkan bilik malam tadi? Cuba korang komen dekat ruangan komen kalau korang ada jawapan dia atau korang ada pengalaman yang sama yang aku rasa. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe this channel untuk video seram akan datang yang lebih seram.